Ramai wanita berasa bimbang apabila menyedari kehadiran cecair semula jadi yang keluar dari faraj atau lebih sinonim dipanggil keputihan. Namun, tahukah anda bahawa tidak semua keputihan menandakan masalah kesihatan? Keputihan berfungsi sebagai ejen pembersih bagi melindungi sistem reproduktif wanita daripada jangkitan. Keputihan yang normal biasanya berwarna jernih atau putih susu, tidak mempunyai bau kuat dan tidak menyebabkan rasa gatal. Kuantitinya juga boleh meningkat ketika fasa subur atau sebelum haid bermula. Bagaimanapun, anda perlu berwaspada jika berlaku perubahan yang ketara, khususnya dari segi warna, tekstur, bau serta rasa gatal atau pedih. Persoalannya, adakah masalah keputihan ini boleh menjejaskan kesuburan wanita dan bagaimana ingin tahu jika keputihan itu boleh jadi tanda kepada sesuatu penyakit?